nampak lebih eksklusif. Okay guys, video kali ni aku nak tunjuk cara macam mana untuk pasang sleeve ni dekat cup anda atau cawan anda. Okay, yang pertama anda perlu ukur dulu. Ni contoh macam ni, ukur dulu panjang macam mana. Okay, untuk pengetahuan anda, yang ni kita bagi ni macam ni, kita buat siap-siap macam ni, kita boleh laras lah anda nak panjang macam mana lah. Kalau ikut cawan ni, dia panjang macam ni. Okay, lepas tu, lepas kita dapat panjang dia tu, lepas tu kita masukkan je macam ni, yang dekat tadi tu. Masukkan, mudah je masukkan. Macam tu je. Okay, lepas siap macam ni, anda ambil cup anda, lepas tu anda masukkan je macam ni. Masuk bagi kemas, bagi nampak lebih rapi lah. Okay. Ni hasil yang dah siap. Nampak lebih eksklusif. Jadi, kepada anda yang nak dapatkan sleeve yang macam ni untuk produk anda atau untuk cup minuman anda, boleh kontak kami sekarang. Luncur.